Nama saya Saliza binti Sairin, berumur 53 tahun, tinggal di Kemunting, Perak. Masalah saya ialah slip disc. Dah banyak kali dah serangan slip disc ni. Kemudian ada kolesterol, ada darah tinggi. Tapi yang paling teruk kena hari tu slip disc lah. Sebelum dengan Serajan, saya pergi fisio dekat hospital 3 kali kot rasanya. 3 kali. Last kali masa dia attack tu, saya pergi dekat swasta lah. Ada satu klinik swasta kan. So buat fisio kat situ lah. Dalam 3-4 bulan macam tu kot. Kolesterol dengan darah tinggi dia ada turun naik lah. Makan ubat. Serajan ni lama dah. Mak saya sendiri pun dah pernah buat rawatan dekat center lama lah. Lepas tu saya tak berkesempatan pergilah sebab kerja kan. Lepas tu dia punya pula waktu office hour. Lepas tu kebetulan bila kena attack tu, saya lalu sini terus kenal dengan Serajan tu buat. Okey sekejap dia cuma bagi kita lega. Lega sekejap. Tapi kalau kita tak jaga jadi balik last kali yang attack tu tak boleh jalan. Nak bangun tak boleh, nak baring, bila baring nak mengiring kiri kanan pun tak boleh. Terpaksa mohon bantuan lah. Nak bangun kan, nak pergi ke toilet ke, terpaksa meniti dekat tepi dinding. Nak duduk, nak cangkung, nak buang air besar, air kecil pun memang susah lah. Susah. Pengalaman awal masa saya masuk datang tu mula-mula memang sakit lah kan. Sakit masa dia roller tu bergerak kan. Saya rasa macam nak suruh stop, tapi tahan jugalah kan. Nak bagi baik kan. Lepas tu dah lama-lama okey lah. Kolesterol masa tu 6.6. Lepas tu dia dah turun pergi 5. Lepas tu dia dah turun pergi 4. Last kali tak silap 3.8 kot. Dengan Serajan ni membantulah, sangat membantu dia punya bacaan. Seingat saya datang sini bulan 9 2023 sampailah hari ni. Dan hari ni saya memang dah buat dekat rumah. Dah lebih dekat 2 minggu lah katil tu dah berada di rumah. Keputusan nak beli ni memang dah tanam niat lama dah. Impian tu lama sebab bila kita berulang ke sini, biasalah kan dengan masa kita bekerja pun semua. Saya cakap dekat Cikgu Serajan, saya cakap saya nak bawa balik juga katil ni ke rumah. Jadi sikit-sikit saya menabung. Alhamdulillah dah dapat bawa balik. Di rumah senang lah kan. Bangun pagi, awal pukul 5.30 tu saya dah on lah. Saya dah naik atas katil tu, healing sementara nak bersiap pergi kerja tu. Dapat buat 10 minit 20 minit pun jadilah. Lepas tu balik kerja. Ikutlah keadaan waktu terluang tu memang, masa lapang tu memang buat. Siapa lagi buat kat rumah ni? Semua buat. Suami saya, anak-anak saya, lepas tu mak dengan bapak saya. Berebut-rebut. Kena tunggu queue. Kalau kita ada masalah kesihatan ni, carilah rawatan yang terbaik, dan yang mana yang terbaik tu adalah yang sesuai dengan kita, teruskan. Saya nak bagi tahu Serajan ni adalah rawatan yang sangat baik. Terbaik bagi saya.